Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to my video guys. So hari ni guys, saya akan bermain game Roblox Escape the Tsunami guys. So game ni korang kena mengelakkan diri korang daripada kena tsunami sampai hujung sana. So macam nak elakkan diri korang, korang kena panjat apa yang ada dekat sini. Panjat sampailah korang sampai sana, okay? So sebelum saya bermula main, korang jangan lupa share, komen dan subscribe. So jom kita mulakan. Okay guys, so tadi saya ada main. Saya adalah main satu round. So sekarang saya ada satu win. So, kalau korang nak pergi ke Volcano World, korang kena ada 3 wins. Kalau nak buka telur ni, paling murah pun 2 wins. Okay, sebelum tu saya kumpul. Oh ni paling murah, satu win. Boleh buka tu. Firefighter berapa? 22% boleh lah. 1.2. Okay, kita training dulu. Training. Ush, dia macam kalau korang punya speed lagi meningkat, lagi bagus treatment dia. Ush, abang helmet. What up bro? Kita grind sikit lah. Dalam tengok dah mulai laju dah. Tengok laju. 100 speed berapa guys? 100 speed 29 robot boleh tahan mahal lah. Guys, so saya rasa saya nak pergi 3, 2, 1 go. Level 6. Oh no. Sabar, okay. Sabar, tunggu tsunami ni hilang baru korang jalan. Korang jangan terus jalan je. Kalau tak memang keok terus lah. Okay. Naik dulu. Oh no. Okay, dapat. Wih, laju beacon tu guys. Korang tengok kat atas tu. Kat atas tu dia boleh menunjukkan kita dekat mana sekarang. Tengok saya baru cakap gelojo abang Aduh, slow laju naik gimana dari naik atas ni. Nasib baik guys. Nasib baik. Sabar, tunggu ini hilang. Okay, go. Laju. Let's go. Akhirnya guys, saya melepasi 1 win. Okay, jom kita pergi lagi. Saya nak kumpul 3 win untuk ke next world. Oh, ni senang level 1 ni. Level 1 dia pendek bawah ni. Oh, pendek cetek. And go. Laju. Laju tau, beacon tu. Tak ada obat. Alamak. Level berapa? 3, okay. Kita just stay kat sini. Tak apalah, kita ke depan lah. Sabar, tunggu hilang. Okay, sekarang Go. Allah Akbar, mati Mamat dah. Go. Let's go. Laju. Lepas guys. Tak pernah tak lepas. Okay guys, so speed saya sekarang ada 402.3 guys. So saya rasa kalau speed makin bertambah ni, dia makin laju. Memang lah, takkan mati slow. Ush, ni bukan treadmill ni guys. Oh bukan lain. Saya ingat treadmill tu. Laju mat diorang. Wih, laju mat. Beacon tu sekali jalan tu sampai. Tak main-main tu. Allah Akbar. Tak mati guys. Pelik. Hack ni. Laju. Okay, kita naik atas ni. Okay, naik. Allah Akbar. Nasib baik. Okay, level 7. Okay, lepas. Guys, dia tak mati tau. Kalau
walaupun dia dah kena tsunami tu. Saya nak terus ke next world. Saya tak nak lama-lama dekat world 1 ni. Okay, nice. Dah, let's go. New world unlock. Okay, so sekarang kita kat world. Uish, kira slow mat. Okay, tak apa, kita naik treadmill dulu. Kita beli gitu. Sekejap. Ya Allah, lamanya. Double speed 3 Robux, tak apa lah. Okay, kalau kita beli ni kan, adakah dia reset? Oh tak. Dapat pink cat. Kucing merah jambu. Okay guys, so bagi saya grind speed dulu. Sekejap lagi sambung balik. Okay guys, so setelah saya grind sekejap, tak adalah lama, sekarang saya dah ada 1212.7 speed guys. So jom kita cuba. Mana tahu boleh kan. Sabar, tunggu ni habis dulu. Okay, jom kita jalan. Jalan slow-slow, laju-laju naik mana guys. Relax je. Oh no. Kita ni atas batu ni. Lepas ni. Ni lepas. Saya rasa kan, saya nak macam, apa nama dia, nak macam minta developer untuk pendekkan lagi, pendekkan lagi ni. Sebab dia terlalu tinggi tau. Jadi memang takkan macam mana Ui guys, saya lepas guys. Takkan mati guys. Sebab dia terlalu tinggi. Okay, go. Saya rasa ni atas ni. Okay, dapat 2 win. Okay, sekali menang 2. Boleh lah. Rafaul. Ui, biru mat. Guys, saya jumpa orang biru guys. Biru kita sama-sama biru guys. Okay, let's go. Sempat lagi training kat atas. Okay, kita naik atas ni dulu. Level 1. Ui, pendek sangat cetek lah. Walaupun cetek kan, sekali korang sentuh mati tau. Jangan main-main. Arwah terus. Saya rasa tak sempat nak sampai ni. Sempat saya kena pergi sini kan. Habis tsunami tu, saya pergi warna hitam tu. Habis tsunami lagi, saya baru pergi sana. Nasib baik tak jatuh. Sabar. Okay, let's go. Saya rasa saya nak training kat atas ni sementara tunggu tsunami. Training lo. Level pendek ni saya rasa cetek Oh no. Aduh. Oh, patutlah ada orang asyik hidup-hidup. Dia tolak nyawa je, bukan mati terus guys. Aduh. Sabar, jangan datang lagi. Okey, mantap. Laju guys diorang ni. Diorang ni memang banyak grind. Sabar. Speed kita nak 1005. Okey, dah 1005. Sabar, belum lagi. Okey, dah 1005. Nak gacha dia kena 4 win. Okay, kita kumpul. Let's go. Ini warna kuning ni. Laju. Okay, nak dapatnya. Takkan tak dapat. Okay, level 3. Dah 2 kali level 3 ni. Sampai sana guys tsunami dia. Oh, Akbar. Sorry guys, tak sengaja guys. Bangun. Sabar. Okay, let's go.
Level 7. Saya rasa ni tinggi sikit kot. Uish. Tengok. Tinggi guys. Level 7 ni. Okay, kita terus ke kapal karam ni. Dia karam dekat atas darat guys. Ke atas atas laut guys. Dalam laut. Landing dulu. Ini juga Laju guys. Laju. Speed lighting saya dah warna kuning guys. Yellow gitu. Sabar bentar. Okey dah. Naik level 3. Okay, gacha lu. Clown ni berapa? Ui, 75% guys. Mighty guys, mantap. Sekali train 31.4. Sekarang speed kita dah 2000. Sempat ni guys. Aku dah cakap sempat. Okay guys, saya rasa ni last kot. Lepas tu saya end video. Sebab kalau kita main lagi sekali kan, takut lama pula video ni kan. Level 2 ni kan tinggi sangat. Dia tinggi bawah tu je. Kalau kena lawan ni mati je. Aduh, malas. Okey. Tak mati rupanya. Adakah kalau naik ni dia hilang? Hilang ah. Jatuh tak apa guys. Let's go. Go. Pergi kat tangga ni. Ini adalah last sebelum kita end. Last. Rain lu. Mana tahu lagi laju kan. Okay, sekarang dah 2,500 speed saya. Laju. Saya rasa sempat kot. Tak. Sempat jauh. Sempat berapa langkah je. Okay, speed dah 3000. Okay, let's go. Kita cuba. Lama laju guys ni. Laju. Kau tengok kat atas tu. Ui, betul zoom guys. Naik. Okay, dah sampai. Akhirnya. Dah sampai. Okay lah guys, sampai situlah saja video kita pada hari ini. Dan jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Subscribe guys, okay? Kita jumpa lagi di next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.